والذي قال عيسى تعلمون وليكم. So hukum orang pakai seksi ni halal ke haram sebenarnya? Rasanya halal. Halal. Halal ke haram? Jadi saya kena huraikan baliklah apa yang ustaz nak cakap tu. Okay. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Faham tak faham korang? Kan saya balik kan. Sabar. Ustaz, sabar. Let's go, kita berdengung semua di sini. Let's go. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Berdengung. Okey. So hari ni kita ada tetamu istimewa yang cukup-cukup tersohor, yang cukup-cukup masyhur, iaitu Ya Al-Fadil Ya Al-Ustaz Alang. Allahumma salli alaihi wasallim. Untuk jamaah-jamaah kepada muslimat. Ya. Tadi kita ada ustaz baru di JK Selangor. JK Selangor. Ustaz ya. Salih Ali. Alhamdulillah, ni cerita seram. Ni seram ceritanya ni. Jangan takut, jangan tenang. Tenang je. Tenang, baik. Sabar. Okey. Ya, okey. Faham Ustaz. So, macam mana Ustaz? Sihat lah? Kita sihat lah. Sikit-sikit je lah. Okay, so pada yang belum subscribe lagi channel YouTube saya iaitu Podcast Berdengung, kita borak sampai pecah. Tengok macam mana malam ni Ustaz nak sampaikan pelbagai jenis tazkirah, pelbagai jenis motivasi dan juga pelbagai jenis pesanan untuk anda semua. Okay Ustaz, macam mana tadi perjalanan daripada kampung Ustaz duduk pergi kapal? Saya duduk orang Kedah dia. Duduk Kedah. Ni kena dekat sikit mic. Saya duduk orang Kedah dia tu. Oh, Ustaz duduk Kedah. Ustaz dengan Ustaz Wadi Anwar tu sama kampung ke? Dia tak sama kita. Oh, tapi Ustaz kenal tak Ustaz Wadi Anwar? Kenal. Oh, Ustaz sama belajar dengan dia ke dulu? Itu zaman dulu kecil-kecil. Maksudnya Ustaz pernah belajar dengan Ustaz Wadi Anwar dulu? Dululah. Oh, Ustaz sebaya umur dengan dia ke? Tapi tak sama. Apa yang tak sama Ustaz? Memang tak sama. Tak sama tinggi? Tak sama tinggi lah itu. Oh. Okey Ustaz, sebelum kita mulakan perbicaraan kita, sebelum kita mulakan ceramah kita, mintalah Ustaz sampaikan satu doa dululah untuk kita mula malam ni. Ya, minta Ustaz sampaikan satu doa dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli min wa sallimun sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Jauhkanlah kami, jauhkan warga-wargaku ya. Amin. Jauhkanlah rumah tanggaku. Amin. Wa sallim alaihi wasallam. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dalam doa Ustaz tadi ada terselit rumah tangga. Ya, betul. Macam mana kita nak jaga rumah tangga kita supaya rumah tangga kita ni tak diganggu oleh syaitan, tak diganggu oleh orang-orang jahat? Macam mana Ustaz? Wallahnya Nabi katakan banyak orang-orang jahat, tidak ada alus-alusnya macam pakaian cepun. Pakaian cepun. Itu pakaian cepun, itu manusia. Dia ni adalah jin. Kadang-kadang kita tengok keadaan manusia ni, Nabi kata alladhi alakum tattaku alaimati kulluha. Kullu amma.
Ma yakul jahat pada orang. Oh. Tu Nabi berkata lah, jangan jahat pada orang. Oh. Boleh saya tahu Ustaz dulu waktu Ustaz mengaji dekat mana? Saya dekat pondok Kala Kubur lah. Pondok Tanah Kubur. Kubur je. Pondok Tanah Kubur Ustaz. Boleh saya tanya satu soalan tapi Ya. harap Ustaz jangan terasa lah. Ustaz mengaji ke Ustaz bertapa? Tetapalah. Pondok kubur mana tu Ustaz? Ustaz gelak ni apa? Dia dekat tapis Quran. Mana? Tapis Quran di Tapi surat di Banting Banting je. Oh di Banting di Bukit Jugra. Ya, ya. Masya Allah. Situ banyak melahirkan ustaz-ustaz yang hebat sebenarnya. Ini tasbih ni Ustaz dapat daripada mana Ustaz? Saya nak pesan saya ni curi kat masjid Sirau ke atau kat masjid rasanya. Curi kat masjid. Betul lah. Ustaz curi kat masjid tasbih tu. Tak tahulah ini. Aku jemput Ustaz ke jemput badan ni? Mungkin tak curi, mungkin imam bagi Ustaz kot. Ada imam bagi Ustaz dekat masjid kan? Betul bagi. Bukan curi. Bagi. Bukan curi kan. Saya kena betulkan statement Ustaz sebab risau kena kecam sekejap lagi. Banyak penonton-penonton kita yang tanya soalan kepada Ustaz. Macam mana kita nak rajinkan diri untuk bersedekah? Maksudnya kalau kita pergi masjid, kita nampak orang susah, kita nak sedekah tu macam mana kita nak rajinkan diri kita untuk kita bersedekah? Apa pendapat Ustaz? Pesan saya tinggi lah. Daripada orang tidak ada sekah, tidak ada dapat harta tarun, ataunya Nabi Daud membawa harta tarun. Tidak ada miskin orang. Oh. Saya kuliah ke masjid mana tak saya tak ingat. Oh masjid tak ingat lah. Tak ingat lah saya. Banyak sangat masjid tu Ustaz. Lupa. والذي قال إنسان تعلمون وليقم ayat 2 Quran ayat 13. Wahai orang-orang miskin, aku bagilah duit RM1, aku bagi duit hijau, bagilah sedekah. Yang hijau tu RM5. Ya. Saya tak boleh ikat apa-apa, saya tutup mulut, saya tak boleh ikat. Tak maulah ya. Okey. So boleh ke Ustaz kita pergi ke soalan yang seterusnya lagi Ustaz? Boleh. Boleh. Main judi ni baik ke tak baik Ustaz? Sebab ramai orang main judi. Terutama orang-orang Melayu, orang Islam banyak main judi. Boleh ke Ustaz terangkan sedikit atau beri pesanan kepada kaki-kaki judi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bila orang main judi kan, kadang-kadang saya nak bagi tahu lah, saya nak pesan sikit ya. Saya sama KKM Sangor ya, akan tangkap mana-mana orang kudi. Main judi. Tapi kadang-kadang orang main kadang-kadang orang main apa tu? Sudi ya. Judi ya. Sudi. Kadang-kadang mana orang Cina, orang ke orang Melayu ke, kadang-kadang orang Melayu ni sudi. Lepas habis saya ada kuliah kat Masjid Sirau Bukit Kapah. Oh lepas ni Ustaz ada majlis ceramah lagi lah dekat Surau Bukit Kapar. Lepas saya baliklah. Lepas tu baliklah. Baliklah Ustaz, bukan main judi lepas tu. Ya betul tu. Main judi lepas tu? Ya. Takut Ustaz tak main judi kan? Ustaz tak main judi kan? Tak. Okey Ustaz. Doa apa yang mustajab untuk menjadi kaya? Jadi kaya memang senang je.
baca subhanallah wa hamdi la hawla kita illa wal hayyu qayyum. Itu je, senang je. Baca tu berapa kali sehari? Lepas solat ke apa ustaz? Saya nak cerita dua kali lah. 2 kali. 2 kali lah. Lepas solat 2 kali. 2 kali je. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Macam tu ke? Bila orang dah kaya kan, Ha. kadang-kadang orang tak dapat kaya, Tak dapat kaya. padam muka dia. Padan muka dia. Kapak. Nabi dah keluarkan ayat ni, saya tak boleh baca lah. Tak maaf. Nabi turunkan ayat dilarang berjudi Ya. sebab haram lah ustaz. Betul, soalannya bagus. Terima kasih pada sahabat kita ni. Kadang-kadang orang tidak ada sudi. Bagi saya tangkap je semua orang. Orang tak Islam, orang Islam. Jadi kita kena tepi sikit lah untuk orang bukan Islam. Oh, maksud kalau orang bukan Islam, kalau berjudi ada Yeah. kompromi, macam ada keringanan lah Betul. hukuman tu. Oh, kalau orang bukan Islam. So kalau orang Islam lebih berat lah hukuman tu, macam tu ke Ya, maksudnya? betul. Oh, ya. So kalau korang bermain judi, kalau korang ketangkap, kalau korang orang Islam, korang akan dapat hukuman yang lebih berat daripada orang yang bukan Islam. Macam tu ke ustaz? Macam tu lah. Apa hukum perempuan pakai seksi? Wow. Wow. Nampaknya Ini ustaz macam lebih suka. Seksi sangat. Cantik, comel, cantik. Ni ustaz ni dia suka perempuan mana-mana kan. Gatal. Macam tu. Itu komen. Itulah. Nabi bisik tinggal lah. Kaya tu je. Pakaian seksi tidak untuk aurat. Okey. Aurat ni lah. Tak untuk aurat. Jadi abang saya tak maaf lah. Sabar ustaz. Tapi Sabar. ada orang kacau kita. Ya. So hukum orang pakai seksi ni halal ke haram sebenarnya? Rasanya halal. Halal. Halal ke haram? Haram lah ustaz. Haram lah orang. Haram lah orang pakai Okey. seksi. Kenapa ustaz macam lebih suka bila ada soalan yang macam ni? Dia macam semangat sikit. Saya Nampak? Dengar macam, terus. macam apa macam pondan sikit. Macam pondan sikit lah. Macam tu. Entahlah, haram lah. Haram Haram lah lah. cerita. Haram lah kan. Pakai seksi tak boleh. Haram. Kena pakai tudung kan. Jadi ni saya ceritakan Nabi Muhammad atau ni daripada Nabi Salam. Nabi Nuh Salam. Ma kulluha manni min qala insal awla ya ayyunal ladhi ma au kuntun al kulli imin tu syaitan. Tu syaitan. Tangkap semua umat Islam ni. Tangkap semua umat Islam. Ya, Kenapa nak tangkap ustaz? saya pun tak tahu. Maksudnya tangkap umat Islam yang melakukan dosa. Macam tu ke ustaz maksud dia? Maksud dia tu, dia tidak ada salah, tidak ada apa-apa. Oh. Itu dia. So maksud ustaz tadi menangkap umat Islam yang melakukan dosa lah. Contohnya mencuri. Betul. Betul. Membunuh. So kena tangkap lah. Itu yang ustaz nak maksudkan ya? Ya. Oh. Ni saya nak cerita balik. Mm-mm. Muka hitam, pakai yang baju putih, pakai seluar biru. Dia masuk satu rumah kampung. Nabi nampak. Kayakun walladhi qasun. Itu dia. Artinya apa ustaz? Arti dia entahlah. Mungkin nak mencuri tu. Oh, mungkin dia nak mencuri lah. Dia lalu bakar rumah orang lah. Itu je. Oh. Dapat ada bukti lah. Ada bukti lah. Ada bukti. Oh, jadi okey, korang faham tak dengan ustaz punya pencerahan? Kalau tak faham,
korang fahamkanlah sendiri. Kadang kalau korang dengar balik apa yang ustaz cakap, ada maksud yang tersembunyi dan tersirat tau. Ada juga erti-erti yang munasabah, ada juga erti-erti yang bermakna kalau korang menusuri ataupun melingkari apa yang ustaz cuba nak sampaikan. Dekat dalam dunia ni ataupun dekat Malaysia lah kan, ramai orang yang suka membazir, orang yang suka beli barangan yang tak sepatutnya. Apa hukumnya tu ustaz? 3 ayat 100 membeli barang-barang ini, membawa balik barang di mahkamah kampung. Bagian dia curi barang itu, apa Ustaz sebut tadi? Saya lupa. Ma'asu wa'asaha hatul imin. Bagai orang mengharam. Haram untuk kita tengok barang-barang ini. La hawla wala ita illa. Jangan engkau mencuri barang dalam kampung. Oh, so daripada mencuri lebih baik belilah. Beli saja. Hukumnya membazir ni haram ke halal? Katanya haram. Katanya haram. Tak baik lah. Memang tidak baik. So kalau beli barang yang tak sepatutnya memang tak baik, memang membazir. So tak elok lah. Betul. Lebih baik duit korang tu korang boleh pakai buat beli bahan dapur, sedekah masjid, betul tak? Betul. Sedekah pondok tempat ustaz belajar dulu. Pondok apa namanya ustaz dulu? Pondok tempat ustaz mengaji dulu? Muslim Kalimah. Muslim Kalimah. Pondok Muslim Kalimah ya. Korang boleh search lah dekat Google kat mana Pondok Muslim Kalimah tu tempat ustaz belajar dulu. Bawa anak-anak empat saya. Saya akan bagi kertas. Pondok ni adalah pondok di Semban. Seremban. Bawa anak-anak jumpa ustaz, ustaz bagi kertas. Untuk apa tu ustaz? Nak baca Quran ke, nampak awet cantik, comel ke, boleh. Ustaz boleh bagi. Ustaz boleh. Tak kisah apa. Itu tak adalah. Okey. Itu tak adalah. Tak ada. Ustaz bergurau lah maksudnya. Ya. Ustaz bergurau, kuat bergurau ustaz ni rupanya. So pada penonton-penonton semua yang mana ingin belajar bersama Ustaz Alang, boleh dapatkan kertas ataupun flyers yang Ustaz akan sebarkan nanti. Ya betul tak Ustaz? Ya, betul. Ada bayaran tak setiap bulan untuk pondok Ustaz tu? Okey, nak ikutkan saja .y .y. Layari www.pondok1kalimah.com.my Yes. untuk beli tiket. Yes. Oh. Macam tengok konsert Awi ya. Saya ada baca dekat ruang komen. Betul ke ustaz boleh ubat orang? Melompat seorang. Mengubat seseorang. Ustaz boleh ke macam orang tu kena rasuk ataupun orang tu ada sakit misteri, ustaz boleh ubat? Betul ke? Wallahualam, saya akan boleh ubatkan. Macam makanan ulat-ulat. Kalau ada orang datang kedai, kita bagi dia makan makanan ulat, orang kena rasuk. Itu kita tak tahu apa-apa. Contoh orang kena rasuk hantu, kadang-kadang orang ni takut serap. Bila orang kena rasuk hantu, makanan dia tu kotor kuman. Kotor kuman? Ada ulat-ulat dia tu. Oh, kalau orang kena rasuk makanan dia kotor dan kuman. Ya. Jadinya Nabi akan tarik iblis. Dari belakang. Ni belakang je. Betul. Ustaz boleh check ke macam kalau ustaz tengok orang kan, ustaz boleh tahu ke yang orang tu ada pendamping ataupun ada iblis yang ikut? Ustaz boleh check, boleh periksa ke? Wallahualam. Saya kena fikir dulu. Nanti saya akan buat. Kami akan kena chat dulu. Besok ke malam ke kami chat. Tu je. Oh, ramai
penonton-penonton suka Ya. tentang ceramah Ustaz yang pasal air zaman. Apa yang Ustaz tahu pasal, ataupun apa yang Ustaz boleh dedahkan dekat kami pasal air zaman? Air zaman ni satu bentuk ni, Satu dunia. satu dunia ni Ha. tak kisah pun. Mana orang nak pergi, mana orang tu nak lari, kita tangkap je. Ada dapat putih, komen. Tu dia. Ustaz marah kan. Ustaz marah ni lah. Ada orang pau apa. Kadang-kadang orang kena pau. Satu benda. Alip ke bawah. Alip ke atas tak ada. Tu orang manusia ni. Itu kena jaga. Manusia air zaman lah maksudnya tu. Air zaman. Maksud Ustaz, air zaman ni dah tak ada lagi orang Islam lah. Tak ada umat Islam lagi dah. Dalam dunia ni dah tak ada dah. Tak ada orang Islam lagi dah. Ataupun ada orang Islam tapi dia tak menunjukkan yang diri dia seorang orang Islam. Itulah maksud Ustaz. Hati je sakit. Hati je bukan Islam. Tak dapat apa-apa. Oh, maksudnya dalam hati dia tak ada Islam. Waktu air zaman tu dalam hati dia tak ada Islam. Oh ya. Oh, hanya nama je lah. Hanya nama je Islam. Tapi dalam hati tak ada Islam. Apa pendapat Ustaz tentang Imam Mahdi? Ustaz tahu cerita pasal Imam Mahdi kan? Apa pendapat Ustaz pasal Imam Mahdi tu? Imam Mahdi ni jumpa Imam Malik. Imam Mahdi jumpa Imam Malik. Ya. Bagi dia ni memasuk Mekah. Imam Mahdi masuk Mekah. Okey. Jumpa umat Islam Umat Islam ni. yang sekarang ni lah. Okay. Ada orang kacau ni. Meremang Macam cerita hantu pula meremang Betul. Okey, maksud Ustaz, waktu kemunculan Imam Mahdi tu, Imam Mahdi akan datang ke Mekah. Dan dibaiat oleh imam-imam, oleh 7 imam lah. Mungkin salah satu imam tu ada nama Imam Malik. Maksudnya macam itu. Ya, betul. Bagi dia sujud atau ibadah dia, agama dia, agama sihir dia cantik. Agama sihir dia cantik. Maksud Ustaz, Imam Mahdi ni dia ada satu kelebihan macam sihir tapi bukan sihir. Maksudnya Imam Mahdi ni dia ada satu kelebihan, kekuatan yang melebihi daripada manusia lain. Sebab Imam Mahdi kalau pergi perang dekat mana-mana, Imam Mahdi menang. Melainkan melawan Dajjal lah. Imam Mahdi tak boleh lawan Dajjal. Hanya Nabi Isa je yang boleh lawan Dajjal. Betul lah Ustaz kan? Betul. Oh, Mungkin dia lemah tu, mungkin dia nak lawan balik. tak boleh. Tak boleh lah. Katakan mereka ni nak perang. Nak perang. Di Masjid Asad. Masjid Al-Aqsa. Ya. Ha. Dia nak lawan, dia nak perang balik. Dia nak tembak balik. Tak jadi apa. Jadi umat Islam ni dia menang. Oh, maksudnya umat Islam akan menang dekat Masjid Al-Aqsa nanti. Ya. Oh, Palestin lah maksudnya. Palestin, yes. Dia kena bom. Israel. Ya. Hati ni dia kena jabut nyawa dia. Apa pendapat Ustaz pasal Palestin Ustaz? Dia ni satu bagai agama Yakub. Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub, nama lainnya Israel lah. Walaunya kita dapat apa tanda dia? Apa tandanya Ustaz? Tandanya tak tahu. Tahu. Muslimin, orang-orang Islam akan menang lah suatu hari nanti dekat Palestin. Yes, insyaAllah. Pasti. Memang saya pasti. Maksudnya akhir zaman nanti umat Islam akan menang lah dekat tanah Palestin nanti. Bagaimana Allah kalla ukalladi wa khamsun. Bagi dia nak perang kita Masjid Badawi atau Masjid Asad. Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa Dia ni
Masjid Aqsa ni dia kalah. Oh, Dia kalah. menang. Dia lepas harta-harta dia. Okey lah, berjaya lah. Berjaya lah. Oh. Dan selamat lah tu. Dan selamat lah tu. Saya pula nak rungkaikan balik agak payah ni. Tak apa. Mungkin Aduh. penonton faham ya. Okay, Waktu Ustaz sebut tadi Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Yes. Al-Aqsa kalah. yes. Dan waktu tu harta keluar ya. Harta banyak. Yes. Umat Islam harta banyak. Oh, mungkin saya dapat apa yang Ustaz cuba nak sampaikan. Ketika ini Masjid Nabawi memang sangat-sangat nyaman, selamat. Tapi Masjid Al-Aqsa tak selamat. Tak selamat betul? Dan pada ketika inilah juga umat Islam banyak yang kaya-kaya. Betul. Tapi tak boleh bantu Masjid Al-Aqsa. Macam tu ke maksud Ustaz? Macam tu lah. Oh, okey, faham. Sedangkan dulu orang-orang tak kaya pun tapi Masjid Al-Aqsa still terbela. Still hak milik orang Muslim lagi. Tapi sekarang orang Muslim bayar harta, kaya tapi tak boleh menguasai Masjid Al-Aqsa. Oh, okey, saya dapat apa yang Ustaz nak sampaikan. Kadang-kadang penonton kita tak faham. Oh. Ah, Tak faham. jadi saya kena huraikan baliklah apa yang Ustaz nak Okey, cakap okey. tu. Okay. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Faham tak faham korang? Kan saya balik kan. Sabar. Ustaz, sabar. Ustaz kan Ustaz, sabar. Biasalah tu Ustaz, kadang-kadang Yeah. jemaah ni ada yang faham, ada yang tak faham. Saya pun hampir-hampir tak faham. Saya cuba nak faham tadi. Okay. Sabar ya Ustaz ya. Okay, Istighfar. Maksud Ustaz tadi Ya. waktu zaman Bani Israel tak ada agama yang masuk. Tak ada orang yang Islamkan mereka ni lah. Tapi sekarang dah ada orang Islamkan mereka ni. Maksudnya bangsa Israel pun ada yang Islam. Ada Islam. Oh, bangsa Dia Israel pun ada semua Islam. Islam lah. Oh, ada yang Islam bangsa Israel ni. Mungkin Islam. korang boleh check dekat Wikipedia ke ataupun tanya ChatGPT bangsa Israel ada yang Islam ke tak. Kalau ada yang Islam, kemungkinan apa yang Sajen cakap ni betul. Teori konspirasi Sajen ni betul. Betul Sajen? Sajen. Jahat Ustaz. Ustaz jangan panggil jajan. Dia Maaf Ustaz. dia ni gawai kena pau dah. Kawan yang kena pau. Okey. Hai. Sorry Ustaz. Maklumlah dah terbiasa jahat mulut mulut ni Sajen. Ustaz. Okey Ustaz. Jangan panggil saya jajan tu dah bencen dah. Oh, Sajen dah pencen. Betul, Sajen dah pencen. Bencen dah. Sekarang Dah ni di Ustaz KKM dah. jadi KKM. KKM Kementerian Kerajaan Malaysia. Betul. Saya betulkan sikit ya. Betulkan sikit. Zaman dulu ni kadang-kadang mana wasan-wasan dalam dunia ni, Ya. dalam akhirat dia, dalam surga tak ada empat-empat lalin. Apa dia Ustaz? Apa? Kat empat-empat lalin tak ada wasan-wasan dalam dunia. Maksud dia dekat tempat-tempat dalam dunia ni tak ada dekat surga. Tak ada. Maksud dia kat surga tu lebih indah, lebih menarik, lebih seronok lah daripada kat dunia ni. Wa'auqa wa'akun innama isra'a bidi. Ayat 2 Quran. Tu dia. Ya. Wahai Rasulullah SAW disabdakan amal qawalaika ya'kus. Dalam dunia ni dia ada satu ke bawah atau ke atas. Dia ni mungkin dia nak pindah ke balik daripada dunia-dunia lain. Itu dunia-dunia lain lah. Itu daripada surga je. Wow Allah. Allah Alam. Banyak dunia kan Ustaz, banyak. Maksudnya apa yang Ustaz masukkan tu, perjalanan kita ni masih panjang. Ya. Kita sekarang ni baru di alam kedua setelah alam roh, betul lah Ustaz? Selepas ni Betul. kita ada alam kubur, betul lah? Betul. Selepas alam kubur kita ada alam surga. alam surga. Artinya Macam mana nak masuk surga Ustaz? 5 dia pakai. Oh, Ustaz kira daripada atas ke bawah ya? Oh, 6 keping token. 6 keping stokin kali 2 12 keping kat kaki Ustaz. Serban
Siapa yang pakaikan Ustaz? Sebab ni itu awet pakaian. Awet Ustaz pakaikan? Ya. Bukan awet haram ke Ustaz? Tak boleh ada awet? Awet ni tak ada haram dah. Tak ada. Tak ada. Dekat kau je tak ada haram. Dekat kau tak ada haram. Dekat orang lain semua kau haram kan? Okey, ulang balik. Awet haram ah. Awet tak haram ke Ustaz? Kan haram. Haram. Nonton, adu cintaku nonton. Oh sorry. Siratal ladina amta alaihim walau